Okey, WTF 6087. Ni komplain pasal gearbox bising lah. So ni gearbox turun, ni bawah tak ada So dekat sini yang kita jumpa kelas dia habis sebelah. Apa tu? Sebelah je. Sebelah habis, yang sebelah ni pun tinggal sikit je. Apa tu? Ni kadang simptom kaki gantung lah. Senang cerita. So kelas kena ganti. Flywheel ni paling kurang kena skim sebab dia dah tak rata. Lepas tu gigi flywheel pun kena tukar. Gigi flywheel apa tu, dia tak cantik, dia dah makan. Okay, ni gigi flywheel. Untuk gearbox, condition minyak gearbox memang tak ada. Kita turun minyak tadi, kita dah turun, memang tak ada minyak, sebarang minyak sikit je. Dengar bunyi dia. So ni kita tengok nanti kita barai. Untuk punca masalah ni leaking minyak lambat tukar minyak ke apa tu, leaking, kotor. Lagi satu, mounting dia dah pecah. Oil seal long shaft boleh cabut pakai tangan. Okey. Yang bawah ni oil seal flywheel kena tukar. Lepas tu kita cuci yang leaking-leaking ni. Kita check sekali water jacket lah. Okey, terima.